Aku pernah, selalu aku tengok kadang kat apa video ni ramai orang, aku nak buka hijab Kak, kalau boleh jangan. Kalau aku kan, aku cari juga siapa yang boleh tutup sekarang. Aku mencari juga sekarang. Aku boleh, aku nak tutup. Sebab benda ni kau boleh nampak risiko untuk kau kena sihir kuat. Oh ya ke? Okey, macam ni aku jangan, sebab apa aku kan tuduh apa, tapi yang aku kenalah orang yang mengamalkan ilmu hitam, mengamalkan yang sihir ataupun santau, dia tak senang jenis yang manusia boleh nampak. Contohlah kau benda putih, kau ambil kelebihan putih, dia hitam. Dia takkan senang hidup dia tengok, oh budak ni tahu aku mengamal. Takut kita akan buka mulut cerita, oh ni orang ni ada ni. Oh, aku faham. Dia tak nak kantoi hidup dia, apa ilmu dia akan santau kau tu. Bagi mati ke apa? Habis tu kau cerita dekat ni, kalau orang tahu kau ada buka hijab tak bahaya ke? Tak ada, insya-Allah.